Aku dah banyak kali kata, tak semestinya kalau sakit ulu hati lepas makan adalah sakit GERD atau sakit gastrik. Sebab sakit jantung pun boleh menyebabkan sakit ulu hati semasa makan atau lepas makan. Mungkin campur sikit dengan rasa sesak nafas. Malahan, kalau simptom sakit ulu hati itu berlaku selepas makan ataupun sakit dada itu berlaku selepas makan, kalau sakit itu sakit jantung, ada kebarangkalian yang tinggi bahawa tiga-tiga saluran darah jantung itu tersumbat. Sebab makan itu adalah satu stres untuk jantung yang rendah. Maknanya kalau engkau makan pun kau sakit ulu hati, kalau engkau makan pun kau rasa tak selesa dekat dada dan simptom tu adalah simptom sakit jantung, ada kebarangkalian yang besar tiga-tiga saluran darah tu blok. Aku dah banyak kali kata kau orang, tapi ramai tak percaya. Aku dah bagi tahu kau orang dah. Aku jarang tipu orang tapi kau masih tak percaya lagi. Hari ni aku nak tunjuk satu patient yang dah sakit ulu hati, dah sakit dada lepas makan selama 12 bulan. Dah banyak jumpa pakar perubatan tapi gagal buat diagnosis. Alhamdulillah dia tengok TikTok saya hari tu, dia datang jumpa saya nak tunjuk gambar angiogram dia dan saya nak tunjuk apa yang saya buat sebagai rawatan dia. Jom korang tengok gambar angiogram ni. Yang sebelah kiri adalah contoh angiogram yang normal, yang sebelah kanan ini adalah angiogram patient yang saya bagi tahu tadi. Kalau korang tengok dekat depan ni, nampak tak yang depan ni, ini adalah saluran darah yang normal. Atas tu besar, bawah tu kecil sikit tapi tak ada yang sumbat. Tengok ni banyak sumbat, daripada pangkal sampai hujung ada sumbat, sampai tak sesuai untuk buat rawatan balloon dengan stent. Kau tengok sebelah kiri pula, yang ni contoh mamak yang berangiogram, saluran darah belah kanan ni normal, bentuk C. Nampak tak besar licin dia? Okey, mamak ni pula dah sakit dada selama 12 bulan. Saluran darah belah kanan dia dah completely block. Yang sebelah kiri belakang pun completely block. Tiga saluran darah dia block. Rawatan dia terpaksa buat bypass operation. Mungkin ada orang tak percaya lagi. Kau tengok, mamak ni datang jumpa aku 2 hari bulan 10, terus aku admitkan dekat hospital. 5 hari bulan 10 aku discharge dia. Diagnosis dia typical crescendo angina. Dia datang jumpa aku, ECG tak normal, blood test troponin dia 0.007, maknanya tak ada kena serangan jantung baru-baru ni. Tetapi bila buat ECG nampak ada masalah sikit. Lepas tu bila buat scan jantung nampak ada parut dekat otot jantung belah bawah. Bermakna patient ni dah sakit ulu hati, dah sakit dada lepas makan selama 12 bulan. Dia dah pernah kena serangan jantung beberapa bulan yang lepas. Macam mana aku tahu? Sekali lagi, ECG dia tak normal. Bila buat scan jantung nampak dah ada parut kat sebahagian kecil otot jantung dia. Tetapi serangan jantung dia bukan baru lagi, dah lama dah sebab troponin dia negatif. Tengok, aku dah refer dekat doktor ni, dia Datuk dah pergi untuk buat cardiothoracic surgery untuk buat bypass. Jadi nasihat saya kepada semua general practitioner, semua GP-GP termasuk pakar-pakar perubatan, tak semestinya sakit ulu hati, sakit dada lepas makan adalah GERD. Terutamanya kalau kau dah bagi dah ubat gastrik, kau dah bagi dah pantoprazole, kau dah bagi dah Gaviscon, dia masih sakit dada dan ulu hati lagi lepas makan, please consider other diagnosis because it is a very common symptom of coronary artery disease as well. Tak percaya kau orang cuba post-prandial angina. Kebiasaannya kalau sakit ulu hati, sakit dada lepas makan tu daripada jantung, blok dia serius. Bukan satu, mungkin tiga-tiga ada blok. Sekian, terima kasih.